Ketenangan bukan datang bila gaji kita besar, tapi bila kita tahu duit kita pergi ke tempat yang betul. Dulu kita fikir kalau gaji naik automatik hidup akan jadi lebih tenang. Tapi hakikatnya bila gaji naik, keinginan kita untuk berbelanja pun turun naik sama. Dulu gaji RM2,000 rasa tak cukup, bila naik RM3,000 tetap rasa tak cukup. Naik lagi RM5,000 masih rasa sama. Lambat laun kita akan sedar rupanya bukan gaji kita yang kurang, tapi cara kita urus duit tu yang salah. Bila kita mula buat satu benda yang mudah, iaitu setiap kali dapat saja gaji, asingkan sahaja 10% saja daripada gaji pendapatan kita kepada simpanan. Walaupun kecil, tapi kita terus tukarkan kepada bentuk emas dulu. Lepas beberapa bulan, kita sendiri akan nampak perbezaan yang besar. Duit dalam akaun tak cepat habis. Kita lebih tenang walaupun berbelanja. Dan yang paling penting, simpanan kita makin lama makin tinggi nilainya. Emas ni unik, dia ajar kita lebih sabar, lebih disiplin dalam buat simpanan. Sebab bila duit dah jadi emas, kita lebih sayang kepada simpanan kita sendiri. Tuan-puan, kalau gaji tuan-puan besar tapi tuan-puan tiada simpanan pun, itu bahaya. Tuan-puan kena mula buat simpanan dalam bentuk emas. Kerja dan gaji kita tak selamanya ada, tapi simpanan kita hari ni membantu masa depan kita. Jadi mula buat simpanan emas daripada sekarang. Nak saya bantu cara mudah simpan emas, boleh klik saja link di bio saya untuk saya bantu. So, 21, cek komen, jangan lupa follow.